Hai, what's up guys? Selamat datang ke Kisah Semasa TV. Terima kasih kepada yang sudah subscribe channel ini. Kepada yang belum, bolehlah subscribe untuk mengetahui kisah semasa. Assalamualaikum dan salam sejahtera buat penonton Kisah Semasa TV. Belanjawan 2026, imbangi ekonomi dan kebajikan rakyat. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan Belanjawan 2026 dirangka dengan pendekatan keseimbangan antara pengukuhan ekonomi negara dan kebajikan rakyat. Anwar yang juga Menteri Kewangan berkata, walaupun teori ekonomi menekankan pengukuhan hasil negara, kerajaan perlu mengambil kira realiti kehidupan rakyat, termasuk isu kos sara hidup dan perumahan. Tetapi dalam pertimbangan satu negara, ada beberapa hal lain yang kita harus fikirkan tentang kebajikan rakyat, keupayaan mereka menangani permasalahan kos sara hidup. Soal perumahan dia, itu sebabnya mengapa dalam kebijaksanaan pimpinan menetapkan kebijakan ekonomi harus mengimbangi antara apa yang disebutkan pure economy prescriptions dengan menyantuni kehendak rakyat. Beliau menegaskan kebijaksanaan kepimpinan adalah memastikan keseimbangan antara dasar ekonomi yang idea dengan keperluan rakyat. Mengulas mengenai rasionalisasi subsidi petrol RON 95, Anwar menjelaskan kerajaan memilih pendekatan yang lebih lunak selepas meneliti cadangan awal yang disifatkan terlalu membebankan rakyat. Menurut Anwar, selepas dibentangkan semula kepada jemaah menteri, kerajaan memutuskan harga RON 95 untuk warga negara Malaysia ditetapkan pada 1.99 seliter, manakala bukan warga negara membayar harga tanpa subsidi sekitar RM2.6 seliter, manakala kenderaan berdaftar luar negara pula kekal menggunakan RON 97. Belanjawan 2026 akan memberi tumpuan kepada pengukuhan ekonomi, pengurusan fiskal berhemah serta pelaksanaan dasar yang mengimbangi antara pertumbuhan dan kesejahteraan rakyat. Yang anda ada sebarang pendapat, boleh tinggalkan di ruangan komen guys.